memberikan kepada kumpulan yang memerlukan. Kedua, mengambil kira realiti setempat dan menyesuaikan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Antara persoalan yang sering timbul hari ini ialah kenapa diesel di Sabah dan Sarawak masih disubsidi tetapi di Semenanjung Malaysia tidak disubsidi? Adakah ini tidak adil? Atau sebenarnya ada logik ekonomi dan realiti geografi yang perlu kita sama-sama faham lebih mendalam? Dan inilah teman-teman, soalan yang kerap muncul selepas berlakunya kenaikan harga bahan api khususnya diesel di Semenanjung Malaysia tetapi tidak di Borneo, Sabah dan Sarawak. RON 95 masih kekal pada kadar RM1.99 kerana diserap kenaikan harga itu melalui subsidi kerajaan yang bertambah dari 700 juta ringgit Malaysia kepada 3.2 bilion. Dan pada kali ini, mari kita nilai beberapa fakta dan realiti lapangan, khususnya masyarakat di Borneo. Saya yakin, tidak semua di kalangan para penonton video saya ini akan bersetuju dengan penjelasan ini. Tetapi saya serahkan pada kebijaksanaan kalian untuk menilai secara emosi atau rasional. Pertama, perbezaan demografi dan taburan penduduk. Kita perlu faham bahawa Malaysia ataupun kedudukan Malaysia itu tidak seragam. Semenanjung Malaysia, penduduk lebih padat dan tertumpu di kawasan-kawasan bandar. Infrastruktur jalan lebih maju dan menyeluruh. Manakala sistem pengangkutan awam lebih meluas walaupun belum mencapai tahap yang sangat memuaskan. Manakala kita berpindah kepada Borneo, Malaysia, Sabah dan Sarawak, penduduk lebih berselera dan jarak mereka jauh-jauh. Banyak kawasan luar bandar dan pedalaman yang didiami manakala infrastruktur asas masih tidak sepenuhnya lengkap. Maknanya apa? Di Borneo, kenderaan bukan pilihan. Tetapi kenderaan itu adalah satu keperluan asas untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, bentuk muka bumi dan cabaran geografi. Sekarang kita berpindah pula kepada penilaian terhadap faktor geografi. Di Semenanjung, jalan yang menghubungkan antara satu tempat kepada tempat yang lain hampir berada dan dapat untuk diakses di semua kawasan. Kedua, laluan lebih pendek dan kos logistik lebih rendah. Manakala di Sabah dan Sarawak, kawasan berbukit, hutan tebal dan sungai yang panjang serta luas dan banyak kampung-kampung hanya boleh diakses sama ada melalui kenderaan 4WD, bot dan juga lori-lori yang berat. Apa impak daripada perbandingan ini, sahabat-sahabat? Ini menyebabkan diesel menjadi bahan api utama di sana, terutamanya untuk pergerakan logistik dan pengangkutan-pengangkutan utama. Ketiga, jenis kenderaan dan pola penggunaan. Kita, khususnya saya, di Semenanjung, majoriti rakyat menggunakan petrol RON 95. Diesel juga digunakan, namun banyak digunakan dalam sektor yang memanfaatkan kenderaan seperti lori, bahan-bahan industri dan juga komersial. Manakala kalau kita lakukan perbandingan dengan negeri-negeri ataupun wilayah di Borneo, diesel digunakan secara meluas oleh kenderaan persendirian di kawasan pedalaman, kenderaan pacuan 4 roda, pengangkutan barang, bot dan juga jentera. Maksud daripada perbandingan dalam poin yang ketiga ini apa? Di Semenanjung, diesel banyak terfokus kepada sektor industri, manakala di Borneo, diesel banyak melibatkan kehidupan harian rakyat. Seterusnya pada poin yang keempat yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan jumlah penggunaan dan risiko ketirisan. Salah satu faktor lain yang penting untuk kita ketahui adalah jumlah penggunaan dan ketirisan. Dilihat kepada Semenanjung Malaysia untuk kita sama-sama faham penggunaan diesel sangat tinggi, aktiviti industri dan logistik besar, manakala risiko penyeludupan ke negara jiran juga mampu untuk mencapai tahap yang tinggi. Ini menyebabkan subsidi diesel di Semenanjung itu hampir-hampir mudah dikatakan dapat diseleweng. Dan juga daripada itu, dapat diseludup keluar.
dan dapat digunakan oleh sektor yang tidak layak. Sebaliknya di Borneo, penggunaan lebih terhad kepada kumpulan tertentu dan bersasar, dan fokus penggunaan itu adalah kepada rakyat dan logistik asas. Dan apabila ingin dilakukan kepada kawalan, kawalannya juga lebih praktikal. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kelima, perbandingan jumlah penduduk. Manakala apabila kita ingin melihat perbandingan untuk lebih jelas, Semenanjung Malaysia, penduduk yang ada sekitar 27 hingga 28 juta rakyat. Manakala di kawasan Sabah dan Sarawak, walaupun jumlah ataupun kawasannya itu meliputi sangat luas, Sabah dan Sarawak diliputi 6 hingga 7 juta penduduk rakyat sahaja. Maknanya, memberikan subsidi diesel secara menyeluruh di Semenanjung akan melibatkan kos yang lebih besar dan tidak mampan. Tetapi apabila dikatakan untuk berada di Borneo, pemberian subsidi itu, kita tidak katakan ia tidak akan langsung ada sebarang ketirisan. Namun, ianya boleh dikawalkan ataupun dilakukan pengawalan atau boleh dilakukan penyasaran dengan lebih tepat. Maka, prinsip dasar yang perlu untuk kita tahu, keadilan itu bukan bermaksud sama rata. Di sini kita perlu faham satu konsep penting dalam dasar awam, sahabat-sahabat. Keadilan tidak semestinya bermaksud semua pihak dapat benda yang sama. Keadilan dalam sektor ataupun dasar awam memberikan kepada kumpulan yang memerlukan. Kedua, mengambil kira realiti setempat dan menyesuaikan dasar dengan keadaan sebenar. Maka, Semenanjung fokusnya kepada petrol RON 95, manakala Borneo pengekalan subsidi diesel. Ini bukan diskriminasi. Ini adalah penyesuaian dasar berdasarkan realiti. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengharapkan ataupun menjangkakan untuk kalian semua bersetuju 100% tentang penjelasan ini. Tetapi inilah kerangka besar kepada dasar awam kenapa pemberian subsidi diesel itu difokuskan kepada Borneo dan tidak kepada Semenanjung, khusus kepada isu diesel itu tadi. Baik, saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian, bila kita ingin melihat kepada sesuatu dasar, jangan hanya lihat pada permukaan yang kita nampak. Namun perlu untuk kita sama-sama melontar pertanyaan secara matang dan rasional. Kalau dasar itu, siapa yang akan guna? Di mana digunakan? Dan untuk apa digunakan? Kerana dasar yang baik bukan sekadar popular, tetapi tepat kepada sasaran. Kerajaan Madani mempunyai pilihan untuk menambah subsidi itu dengan peminjaman. Tetapi itu tidak dilakukan kerana tanggungjawab fiskal untuk masa hadapan, bukan sekadar dengan meminjam. Dalam isu diesel ini, kerajaan cuba menyeimbangkan antara melindungi rakyat, mengelakkan ketirisan dan mengawal kos yang perlu untuk ditanggung oleh negara. Bukan sahaja ketika ini, tetapi pada masa hadapan. Dan akhirnya, kita semua perlu faham, Malaysia bukan satu realiti yang sama. Tidak sama antara realiti Semenanjung dan Borneo. Berbeza dari segi geografi, ekonomi dan keperluan yang perlu untuk diberikan. Dan dasar yang adil ialah dasar yang memahami perbezaan dan cabaran-cabaran itu. Terima kasih.